Kisah pertandingan meminjam. Saksikanlah! Seterusnya, pertandingan baling bintang ninja antara kumpulan. Mulakan! Baiklah, kita akan kira yang mana dah terkena. Ya. 1, 2, 3. Seterusnya, pertandingan mendayung. Seterusnya, pertandingan meminjam barang. Peserta-peserta sila berkumpul. Rantaro, akhirnya giliran kita dah sampai dah. Yahoo! Abang Nana masuk ke Hita. Saya pun akan berusaha. Rantaro, suara awak pelan sangat. Saya tak dengar apa awak cakap kan. Berusaha ya. Macam ni baru suara orang yang menjerit. Baiklah. Baiklah, sedia semua. Mulakan! Rantaro, inilah dia. Ada tulis apa tu? Sepasang selipar rumput oren. Siapa oren tu sebenarnya ya? Dia tu nenek kedekut yang tinggal kat bandar. Dia kedekut macam Kirimaru. Tapi nenek yang baik. Dia tinggal kat mana? Saya tahu rumah dia. Tapi dia kedekut. Ya. Baguslah macam tu. Kita berdua mesti akan menang nanti. Yahoo! Jomlah cepat, abang. Saya dah cepat lah ni, Rantaro. Abang Nana masuk. Pagar sekolah ke arah sini lah. Ya, saya tahu. Jom kita pergi. Tak apa ke ni, abang? Tunggulah saya kejap. Semua kumpulan dah bertolak ya. Ya. Jadi apa yang setiap kumpulan akan pergi pinjam sebenarnya? Tahun 4 dan tahun 3 akan pergi cari kek beras yang Tuan Pengetua sorokkan tu. Apa dia? Kan tak ada. Abang dengar betul-betul. Tak ada pun. Mana ada kek beras kat sini? Tahun 5 dan tahun 2 akan pergi pinjam anak kuda Denzo. Abang. Apa dia, adik? Beratlah kuda ni. Memanglah berat. Kan lebih cepat kalau kita naik daripada kita angkat. Tapi ini barang pinjaman sebenarnya. Oh, iyalah tu. Rantaro, kat mana rumah nenek oren tu? Rasa-rasanya ada kat kawasan ni, abang. Musim bunga dah tiba ni, mengantuknya saya. Tidur tengah hari tak perlukan duit. Baguslah. Kat sini. Sini. Nenek Orin. Nenek Orin. Ada orang panggil saya kat luar ke? Nenek Orin. Tu suara tak mendatangkan keuntungan. Nampaknya tak ada orang lah. Baiklah, kita pinjam sesuka hati. Nak pinjam? Kalau duit emas saya bagi. Nenek Orin ada rupanya. Salah ke kalau ada? Kenapa tak jawab tadi, Nek? Kalau tak ada kaitan dengan duit emas, saya tak jawab. Inilah Nenek Orin, abang. Selamat berkenalan. Saya gembira dapat berjumpa. Yahoo! Rantaro, siapa pula budak yang ceria sangat ni? Kawan kamu ke? Ni pelajar tahun 6 sekolah ninja. Abang Nana Maksu Kohita, Nenek Orin. Kami datang ni nak pinjam selipar rumput nenek oren untuk pertandingan hari sukan musim bunga. Dengan percuma? Tunggu dulu, Nenek Orin. Saya takkan bagi pinjam dengan percuma. Sehari 10 duit emas. Janganlah cakap macam tu. Bagilah pinjam. Dah tertidur? Macam mana ni, abang? Kita tak boleh pinjam dengan percuma. Rantaro, masih awal lagi nak putus asa. Habis tu, macam mana kita nak pinjam ni? Awak janganlah kecewa sangat. Ketawa ni penting untuk kejayaan. Awak pun ketawalah sekali. Baiklah. Bising matoklah. Macam mana saya nak tidur kalau macam ni? Kalau nak pinjam sangat, ambil je lah. Kan saya dah cakap. Yahoo! Baiklah, Nenek Orin. Terima kasih. Kami
kami pinjam selipar rumput ni ya. Sehari 10 duit emas. Boleh tahan juga orang tua ni rupanya. Jangan panggil dia orang tua, bang. Walaupun dah tua, dia tak suka orang kata dia dah tua. Memang dia dah tua. Apa kamu cakap? Rantaro, dalam perjalanan balik nanti, kalau nampak duit emas tercicir, bagi tahu saya. Baiklah. Kita memang takkan dapat pinjam dengan percuma, kan? Baiklah, bang. Kita kena cepat ni. Saya dah cepat pun. Awak pun kenalah cepat juga. Abang Nana Maksu tu memang suka buat benda semua dengan cepat. Tunggulah saya. Tapi saya rasa macam pernah jumpa lah Nek Oren tu sebelum ni. Abang, kenapa pula ni? Saya rasa macam dah lama tak jumpa dengan dia tu. Muka dia macam muka nenek abang ke? Saya dah ingat dah. Apa yang abang baru teringat pula ni? Muka dia sama dengan mak monyet yang saya selalu bermain masa kecil-kecil dulu. Takkanlah. Woi! Tak ada 10 duit emas, pulangkan balik. Abang Nana Maksu, jom kita lari cepat. Jomlah. Rantaro. Apa dia? Sebagai larian terakhir, lepas hutan tu, ada jalan pintas ke sekolah ninja kita lah. Tapi kan abang, belakang hutan tu lah kita. Tak apa, jangan risau, ikut saya ya. Tunggulah saya kejap. Abang Nana Maksu ni suka buat perkara yang susahkan orang lah. Lambat betul Rantaro Nana Maksu. Pertandingan meminjam tu dah lama dah habis, tahu tak? Baiklah, pengumuman markah keseluruhan. Tahun 6 dan tahun 1 sebanyak 18 markah. Tahun 5 dan tahun 2 sebanyak 33 markah. Tahun 4 dan tahun 3 sebanyak 20 markah. Kita dah kalah dengan tahun 4 dan tahun 3 lah. Nampaknya macam tu lah. Abang ni baguslah sebab boleh gelak walaupun kalah.